Sekarang ni Dokek Bazar Ramadan Bahau. Dia punya mercu tanda tuan. Toyota Sales. Toyota Sales. Jadi saya nak kongsi satu tips lah. Tips kalau kita nak memboli juadah berbuka puasa kat bazar Ramadan, kau kena boli yang peniaga dia bukan tiba-tiba muncul time bazar Ramadan. Bila time bulan Ramadan dia tiba-tiba semangat nak berniaga kan. Kau jangan cuba-cuba. Dia berjudi tu kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Kau kena boli kedai yang memang dia berniaga pasal malam ko. Dia memang ada kedai makan ko. Pasal kalau dia memang berniaga pasal malam, dia ada khusus kendali makanan nak dapat lesen tu. Kalau restoran pula lebih lah lagi. Dia ada pengurusan sumber manusia, dia ada khusus keselamatan makanan, keselamatan makanan, kebersihan, berapa taraf kebersihan kedai senang kau nak tengok. Jadi kalau kat bazar Ramadan Bahau ni apa yang Dan boleh syorkan ya. Nampak kedai Hatta, dia memang ada kedai. Kau pergi tengok kat kedai tu kebersihan payah kedai nak dapat kebersihan ni. Jadi dia tiap-tiap tahun memang beratur lah roti hijau naik sini. Kita ada ayam crispy, kita ada daging tabu. Kedai Hatta di Bazar Ramadan Bahau Bazar Ramadan Bahau. Alhamdulillah.